Hari kedua ni, kami bermalam di Sungai Kelebu. Semalam kami masuk Taman Negara. Masuk dalam Taman Negara ni, kita pergi Gubewah dan Pokok Melunak. Pemandangan Sungai Kelebu ni, musim air surut memang cantik. Hijau je. Nanti bila musim air tinggi, kawasan hijau ni tenggelam lah. Tengah aku ronda-ronda nak ambil gambar pemandangan, nampak pelancong dengan kru houseboat tengah gagal kat kawasan air cetek sana tu. Nampak gaya tengah cari kijeng tu. Musim air surut ni lah senang nak cari kijeng. Sebab ni kawasan dia berlumpur. Main kayak. Sambil-sambil tu ada yang main kayak. Kalau dekat sini memang banyak kijeng. Musim air surut memang ramai lah orang suka cari. Saiz dia pun kasar-kasar juga. Saiz sedap bakar. Dia orang cari kijeng. Gepuh kau. Gebuh boleh. Gepuh je nak. Banyak oh. Padat dah buat makan-makan. Semua-semuanya kijeng ni biasanya bakar je lah. Lepas tu cicah air lada. Dok pun sebelum ni hak yang pernah pelancong masak, kijeng masak belada. Sedap kat masak belada. Rasa dia macam kerang. Tapi tekstur dia rasa liat sikit. Korang biasa makan tak?